Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi mancing kelong dengan anak-anak yang ini. Di kelong Dendang. Kampung Baru. Bandil punya. Dekat je, tak jauh. Tu ha. Dekat ada sampai dah. Jom kita try naik dulu. Jom. Okey, dah sampai dah. Dah naik dah kelong. Kelong Dendang. Oh, tu dia Kampung Baru. Tu Jabatan Bainun. Ni owner kita Abang Din dengan anak dia Zakirin. Hari tu mancing waktu tak siap lagi. Dapat jenahak 2 ekor situ. Oh. Hari ni tak tahu lah mana ni. InsyaAllah. Jom kita try. Tengok bilik macam mana. Ada buayan ke Win? Ada buayan. Okay, ni bilik. Okay. Dah repair dah. Dah siap repair. Ni toilet. Okay. Toilet. Duduk. Oh, dekat je ha. Pot sekap mana sekap? Pot sekap. Sekap belah sini. Belah sini, sekap belah sini. MJ sekali lah. Sini. Oh, baling ke mana? Kapal garam. Oh yo, belah tepi boleh bucu-bucu Oh, okey. Kita try. Iman seronok kau. Okey, Syamil. Okey. Jom set up. Ni dapur tempat masak. Peralatan ada air. Ni air bersih bang 3. Okey. Mana tu? Oh ni ni tempat letak air. Apa dia? Nak tak okey? Pakai letak kat sini Oh, corak situ je kan. Okey. Oi, air ni air wai lenang ini Air lenang. Kita main je try. Jom. Okey, jom kita set up dulu bang. Okey. Sesi menjamu selera. Cik wife dah masak ikan dah. Ikan tak dapat lagi, dapat masak ikan ketam ada. Kita set up lagi, tengah set up lagi. Jom. Ada ke? Betul, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, tak ada. Betul. Tak ada, itu isi udang. Kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak ada, habis. Ui, putui. Putui. Kita tukar mata. Jom. Jangan, nanti lu. Putui. Okey. Main. Oh, ada ni. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Iman. Ambil situ. Hijau. Alah, time tu nak ke sipu pun lambat. Bawa keluar dia punya tu dulu. Okey. Alah, letak bawah je. Tarik. Atas, tinggi. Lawan. Ada tak? Go. Ada bang? Allah, habis. Apa ni? Kejap, sabar. Kamu makanlah betul-betul. Dia tahu bila tak makan sampai kena kail. Dia ke ujung-ujung. Aduh, ada pula tukang bebel kat sini. Sampai hujung dah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak ada. Ingat bawa orang rumah okey lah. Dia bagi sokongan. Dia komplain. Ni kayu ni KL ni. Sabar. Bagilah papa.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tolong rakamkan Syaiman ni nak buat gaya budak tebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah bolos. Yeay. Alhamdulillah. Ada hasil. Okey, bolos. Nampak? Camel. Okay, alhamdulillah. Ini tanda dia. Ini masa dia. Saya pandai saya buat kopi. Buat kopi lah. Mama buat rumah dah habis. Kalau udang bapak habis kan. Belum habis lagi, ada lagi. Dia prosah. Bolos. Apalah. Helikopter. Okey, jom prosah. Helikopter. Okey, Syamil. Nampak? Oi, lambat. Cepat ada tu. Ambil, baling je. Cepat, Karo. Ada? Lawan. Lawan. Oh, dia lawan eh. Sabar. Ni ketat sikit. Okey, lawan. Karo. Ada? Asyik. Tarik ya. Janganlah berhenti. Ada tu. Oh. Oh, ada. Ui, gegerut. Alhamdulillah. Ui, Man. Okey, Man. Pusing sini. Hati-hati, senang sikit. Tengok Papa sekejap. Tak apa, tengok sini. Okey. Sekejap ambil gambar. Santai, kawan. Makan Maggi. Ada. Tunggu sekejap. Ui, bukan. Ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Kapas. Ikan apa dah? Tak tahu. Besar. Alhamdulillah. Ini waktu dia, Bi. Tengok, Bi. Dapat ikan. Ikan apa? Jangan. Tengok. Sampai gambar air ke gambar apa? Google Land. Buat. Sini. Okey, Okey, dapat. Lama pegang ni. Nah. Kopi kan ni lah dia. Kita penat mancing, bini tolong sediakan makan sedap. Lakon je. Ada. Ikan kecil. Oh. Ikan kekek lah. Ikan kekek. Ikan kekek mak iloi-iloi. Mak ilai-ilai. Ikan kekek kecil. Jom. Kena lepas, ni kecil. Jom, settle. Sekarang pukul 3 petang. Nak tunggu air bergerak, surut. Baru dapat bolos. Lepas tu tadi gegerut. Lepas tu ada seekor ikan di kapur dah. Besar-besar tapak tangan lah. Kita dapat ikan lembu seekor. Okey, weh. Habis. Semua dah makan dah. Makan nasi, makan Maggi. Asyik makan je dia mah. Ikan tak makan. Okey. Angkat. Ikan gelama.
Jom. Oh, pegang. Dapat gelama. Sini sikit. Wih, bahayanya lah puluh ni. Tu dia ikan gelama. Dia macam lepas lah tak Bang. Kena mata bapa kan. Nah, pegang. Gelama. Ya, ambil gambar. Tengok sini. Senyum lah. Aduh, yai. Kita bawa dia orang nak tenang-tenang, dia pun duk kocak air. Lari lah ikan. Bila halang dia marahnya kita. Aduh, itulah dia orang tak pernah mancing. Syamil, jangan balik dulu. Syamil, jangan balik. Syamil dah stres. Tak ada handphone. Jangan balik bang. 6.30 dah tutup dari sini bang. Oh, dah tutup eh. Oh. Ha. Lagi 1 jam, okey. Oh, jauh tengah strike. Oh. Itulah sebab macam nak tinggal lah pula, nak duduk sini lah pula. Semua air lah kurang. Hello. Jafar. Dapat gegerut dan kekek. Okay. Tadi call orang bot. Okay, jom sama mancing lagi. Kecil sangat. Kita lepaskan lah. Nampak dah jam. Nampak. Okay, kecil sangat kita lepas. Why? Kecil sangat. Nak yang besar-besar. Yes, kita nak besar je, besar-besar bas. Dah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cakap ni. Mana tu? Ikan apa tu? Gegerut. Alhamdulillah. Ni besar sikit lah. Kalau tu yang sama je. Tak ada, ni besar sikit daripada tadi. Ada yang kecil, ada yang besar. Gegerut dengan apa ni? Kekek ni lagi. Jom. Yang tadi kecil. Dia bunyi. Adalah juga hasil. Besar juga tu bi. 3 jari. Saya rasa kalau sampai ke malam ni Mau mau 5 jari. 5 jari. Masa sikit tajam 4 jari. 4 jari. Sambil berkukur 4 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tak apa. Kan gegerut lagi. Semua gegerut. Dia ikut air, ikut masa air. Tadi kan dia cakap air belum kerak. Dia tak main lah. Air nak surut. Kat ke belakang sebab panas. Pukul 6. Matahari nak terbenam direct. Direct. Rajinnya membaca. Banyak dapat hasil gegerut. Gegerut kecil. Boleh lah gegerut buat makan. Sunset di Kelong Dendang, Kampung Baru. Apa tu? Tu besar tu buih dia. Depan tu. Tina
dinner time. Nyamuk. Okey weh. Nyamuk-nyamuk pun okey Hey, meriah kat kampung tu ha. Hey. Jom kita solat jap. Tak nampak apa dah. Ni lampu ada okey lah. Kelong ni kan. Alhamdulillah. Ini time dia. Pukul 10 lebih. Baru dia mari. Alhamdulillah. Lama lagi. Pukul 11 lebih. Ni waktu air gelama lah. Alhamdulillah. Okay, jom prosah. Suasana sunrise di Kampung Baru. Atas kelong dendang. Semalam gasok-gasok. Gasak-gasak biasa je. Gasak-gasak apa? Gelama-gelama. Ya, ini chef kita. Iman ada rencana pengurus rumah untuk pengakap. Chef, masak apa chef? Chef? Maggi. Sonok. Oi, sonok Uyin. Ya. Masih belum dapat apa jenahak ke. Sonok macam mana? Belum dapat jenahak. Boleh dapat siakap. Dapat gelama, gegerut. Okey bi Habis. Jom kita teruskan usaha sebelum keluar daripada kelong ni. Jom. Chef, masak sedap sikit. Lapar ni. Ambil air ni. Okey, jom kita breakfast. Makan lo. Maggi. Maggi goreng. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, piah. Apa dia piah? Masih pacak lagi. Okay, jom makan. Last kopek. Sambil mengemas. Nampak siakap lalu tadi depan ni. Siakap lalu depan ni. Dia kilas. Nak balik baru dia kilas ekor. Aduh. Apa? Abang Din kata kena repeat sebab tak dapat siakap. Okey bi. Dia kilas depan ni tadi. Bosor gila. Besar tapak tangan ekor dia. Ekor dia lah. Kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Habis dah mancing di kelong dendang Abang Din ni. Inilah antara hasil siang dan malam tadi lah. Okay. Jom kita tengok. Oh, tu dia. Dapat gelama gegerut. Ni apa tak tahu. Ini kekek, ini bolos. Boleh lah buat lauk. Sonok Iman, macam mana? Sonok bi. Apa dia? Benda tajam yang halus macam pin ke apa ke. Benda tajam halus sekejap. Nanti saya tengok sekejap. Okay, kita jumpa lagi dalam trip mancing akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Balik. Tak jauh mana, depan tu je. Depan tu je. Ya, jom balik. Okey semua, okey. Best. Ni, best. Okey, jom balik. Jom.